Dulu Iblis antara orang yang dekat dengan Allah dan para malaikat. Satu je dia terlaknat sebab apa? Sombong dia. Dia tak ada buat dosa lain, sombong dia. Dia sombong, sampai hari ni pun sombong. Kan dia pernah tanya pada zaman Nabi Musa, kalau aku bertaubat hari ni, aku minta ampun, agak-agak Allah ampun tak aku? Nabi Musa tak ada jawapan. Kemudian turun Jibril bagi tahu jawapan. Kalau kamu nak Allah ampun, pergi cari makam Nabi Allah Adam, pergi sujud depan kubur Adam. Dia tanya saja je. Kalau dia nak, dia pergi. Dia tak pergi pun. Nak cakap sombong dia, dendam dia pada Adam sampai pada zaman Musa tu pun, dia tak habis lagi. Patut kalau kita duduk tempat dia, inilah peluang tak? Banyak dah aku buat dosa ni, banyak jahat ni, inilah peluang. Allah kata ada chance lagi kalau sujud di kubur Adam. Pergilah buat, apa masalahnya? Tapi dah dia lataran hidup dia telah digezet sedemikian rupa oleh Allah, itulah yang berlaku. Nak jadi panduan untuk kita, jangan jadi sama macam makhluk ini. Nak kira sombong, mungkin tak mustahil. Kadang-kadang kesombongan kita jauh lebih daripada setan pun ada tak? Sombong kita tu lebih pada iblis ada sombong kita. Kadang-kadang orang tegur dengan baik pun, orang cakap dengan baik pun, kita tu orang tegur, orang nasihat, nasib baik, seolah-olah Allah hantar kirim orang tu tegur kita. Hebat sangat ke kita kalau tak ada orang tegur? Ulama-ulama dulu tu, dia risau kalau diri dia ni tak ada teguran daripada kawan-kawan dan masyarakat dia. Dia berasa baik sangat. Bila kita rasa baik sangat, itu yang jadi timbul benda lain tu. Tak ada orang komen aku setakat ni. Tak ada orang berani. Kita jadi gak, seolah-olah kita tak buat dosa. Tapi ulama dulu risau kalau tak ada orang komen. Takkanlah aku ni tak ada apa benda salah, benda tak betul.